Hai, selamat sejahtera semua. Pernah tak anda terfikir setiap hari kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain? Hari ni kita akan jelajah satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu sistem pengangkutan di Malaysia. Macam mana agaknya kita semua boleh berhubung di negara kita yang tercinta ni? Jom kita mulakan pengembaraan kita. Cuba bayangkan, setiap pagi kita pergi sekolah, masa cuti kita balik kampung, ataupun kita pergi bercuti ke tempat yang jauh. Semua ini boleh jadi kenyataan sebab adanya jaringan pengangkutan yang hebat. Salah satunya macam yang kita nampak ni, pengangkutan darat macam kereta api moden yang laju. Tapi kalau nak pergi jauh sikit, contohnya nak lawat saudara mara di Sabah atau Sarawak, macam mana? Mestilah kita terbang tinggi di udara merentasi Laut China Selatan. Cepat dan mudah. Dan jangan lupa, barang-barang yang kita guna hari-hari itu kebanyakannya sampai melalui pelabuhan-pelabuhan kita yang sentiasa sibuk. Inilah yang menghubungkan Malaysia dengan seluruh dunia. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana semua ni berfungsi? Macam mana jalan raya, landasan kereta api, laluan udara dan laut ni? Macam mana ia dijalin bersama untuk jadi satu rangkaian pengangkutan yang lengkap untuk negara kita? Jom kita bongkar sama-sama. Baiklah, ini dia agenda kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan tengok apa yang ada di darat, lepas tu kita terbang dan berlayar merentasi laut. Kemudian kita akan dalami topik pengangkutan awam dan akhir sekali kita uji minda sikit dengan kuis. Dah sedia? Jom! Okey, kita mulakan dengan topik pertama. Pengangkutan darat ni, ia ibarat urat nadi negara kita. Dialah asas yang menghubungkan kita semua, tak kiralah dari bandar besar sampailah ke kampung-kampung. Dekat darat ni, ada dua hero utama, jalan raya dan jalan kereta api. Jalan raya, yang ni paling meluas. Kereta, motor, bas, lori, semua lalu sini boleh sampai ke hampir mana-mana saja. Jalan kereta api pula, ia macam laluan khas yang sangat cekap untuk bawa ramai orang dan barang-barang berat dari satu bandar ke bandar lain. Cuba tengok ni. Inilah antara lebuh raya utama yang jadi tulang belakang perhubungan darat kita. Mesti pernah dengar kan? Lebuh Raya Utara Selatan atau PLAS. Ia sambungkan hampir seluruh semenanjung. Lepas tu ada Lebuh Raya Pantai Timur. Dan juga yang sedang giat dibina, Lebuh Raya Pan Borneo. Yang ini, wow, ia bakal mengubah terus cara orang di Sabah dan Sarawak bergerak. Perjalanan akan jadi lebih pantas. Ini pula peta untuk laluan kereta api. Nampak tak garisan tu? Landasan utama di Semenanjung merentang dari hujung utara di Padang Besar sampailah ke selatan di Johor Bahru. Di Sabah pun ada tahu perkhidmatan kereta api yang menghubungkan beberapa bandar utama. Jadi, kereta api ni memang penting. Bukan setakat dalam bandar, tapi untuk menghubungkan negeri-negeri juga. Okey, darat dah kita jelajah. Sekarang, jom kita terbang dan berlayar pula. Pengangkutan udara dan air ni, dia macam jambatan. Jambatan yang sangat penting, terutamanya untuk menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak yang dipisahkan oleh lautan. Tengok peta ni. Kita boleh nampak lapangan-lapangan terbang antarabangsa utama kita. Contohnya KLIA, Kota Kinabalu dan Kuching. Kalau tak ada kapal terbang, bayangkan berapa lama masa yang kita perlukan untuk ke sana. Jadi, pengangkutan udara lah jambatan yang menyatukan kita semua di Malaysia. Proses nak naik kapal terbang ni sebenarnya mudah je. Pertama, kita daftar masuk atau check-in. Lepas tu, kapal terbang pun berlepas, bawa kita ke destinasi. Dan akhir sekali, kita mendarat dengan selamat. 3 langkah mudah ni saja dah boleh bawa kita merentasi beribu-ibu kilometer dalam beberapa jam. Canggih kan? Sekarang kita ke laut pula. Ini Pelabuhan Kelang. Dan ini bukan calang-calang pelabuhan tau. Ia antara yang tersibuk di dunia. Ia macam pintu gerbang utama untuk ekonomi negara kita. Hampir semua barang import dan ekspor kita lalu di sini. Jadi, peranan pengangkutan air ni ada macam-macam. Pelabuhan besar macam Pelabuhan Kelang uruskan perdagangan. Di Sabah dan Sarawak pula, sungai macam Sungai Rajang tu masih lagi jadi lebuh raya utama untuk penduduk di pedalaman. Dan mestilah feri. Nak pergi bercuti ke Langkawi atau Tioman, kita akan naik feri. Baik, topik kita yang seterusnya sangat-sangat relevan, lagi-lagi untuk kita yang tinggal di bandar. Jom kita sembang pasal pengangkutan awam. Inilah cara kita bergerak beramai-ramai yang menjadikan perjalanan lebih senang dan mesra alam. Apa sebenarnya pengangkutan awam ni? Senang je. Ia adalah perkhidmatan macam bas atau tren yang sesiapa pun boleh guna dengan hanya bayar tambang.
Matlamat dia untuk bawa seramai mungkin orang dengan cara yang paling efisien. Di Malaysia, kita ada banyak sangat pilihan. Ada bas, sama ada bas henti-henti dalam bandar ataupun bas ekspres antara negeri. Untuk sistem rel pula, terutamanya di Lembah Kelang, kita ada LRT, MRT, komuter, monorail, macam-macam. Teksi dan e-hailing pun ada untuk perjalanan yang lebih peribadi. Dan jangan lupa, feri dan bot ekspres pun termasuk dalam pengangkutan awam juga. Jadi, kenapa kita patut guna pengangkutan awam? Pertama, ia kurangkan jam di jalan raya. Cuba bayangkan, satu bas boleh ganti berpuluh-puluh kereta. Kedua, ia jimatkan duit kita. Tak perlu bayar petrol, tol atau pening kepala fikir pasal parkir. Ketiga, ia bagus untuk alam sekitar. Dan yang paling penting, ia memudahkan semua orang untuk bergerak. Terutamanya mereka yang tiada kenderaan sendiri. Ini situasi menang-menang untuk semua. Jadual ni memang tunjukkan perbezaan yang sangat jelas. Kalau kita cakap pasal kos, pengangkutan awam menang. Jauh lebih jimat. Kalau pasal kesesakan jalan, ia bantu selesaikan masalah, bukannya tambah masalah. Dan untuk alam sekitar kita, setiap kali kita pilih naik bas atau tren, kita sebenarnya dah buat satu pilihan yang lebih baik untuk planet kita. Satu langkah kecil, tapi impaknya besar tau. Wah, tak sangka dah banyak yang kita belajar hari ni. Sekarang, dah tiba masanya untuk kita refresh sikit apa yang penting dan uji minda. Jangan risau, kuis ni santai-santai je. Jom! Okey, secara ringkasnya, ada 3 perkara utama yang kita perlu ingat. 1. Pengangkutan darat adalah asas perhubungan kita. 2. Pengangkutan udara dan air pula ibarat jambatan yang menghubungkan kita semua. Dan 3. Pengangkutan awam adalah pilihan yang bijak untuk masa depan kita. Senang kan? Soalan pertama, fikirkan pasal trend-trend moden yang ada kat Kuala Lumpur. Boleh tak anda sebutkan 2 contoh? Mungkin LRT, MRT atau monorail. Jawapannya, mana-mana 2 daripada tu betul. Tanya. Soalan kedua, betul ke pengangkutan melalui sungai dah tak penting lagi di Sabah dan Sarawak? Benar atau palsu? Fikir betul-betul. Jawapannya ialah palsu. Ingat tak? Ia masih jadi laluan utama untuk ramai penduduk di kawasan pedalaman sana. Dan soalan terakhir, yang ini tiada jawapan betul atau salah. Saya nak anda berangan-angan sekejap. Apa impian anda untuk pengangkutan di Malaysia pada masa depan? Adakah kereta terbang, tren yang super laju atau sistem pengangkutan awam yang lagi hebat? Teruskan berfikir, sebab idea anda lah yang akan membentuk masa depan. Terima kasih semua kerana mengikuti perkongsian saya hari ini. Jumpa lagi.